Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke channel Saudagar MZ. Kawan-kawan, malam ini kita nak bedah satu isu yang panas yang melibatkan kartun kegemaran kanak-kanak dan stesen penyiaran utama negara kita, iaitu RTM. Anda semua mesti dah tengok screenshot yang tular ni, yang merujuk kepada kartun Santiago of the Sea. Tapi apa yang buat isu ini jadi besar? Kontroversi bermula apabila ada pihak yang mendakwa bahawa dalam kartun ini wujud unsur hubungan sejenis. Dan yang lebih mengejutkan, RTM melalui kenyataan rasmi bertindak. Jadi, dalam video ini, kita akan bongkarkan fakta sebenar tindakan RTM dan kenapa babak ini jadi isu besar. Stay tune sampai habis. Sebelum kita mula, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Fakta, kontroversi dan reaksi RTM. Mari kita mulakan dengan punca tular. Isu ini mula dikesan apabila sebuah screenshot yang menunjukkan dua watak kartun sedang berpelukan tersebar di media sosial. Segelintir netizen mula membuat spekulasi liar mengaitkan aksi itu dengan unsur yang sensitif dan tidak sesuai untuk tontonan kanak-kanak di Malaysia dan mendesak RTM mengambil tindakan. Kemudian barulah RTM mengeluarkan kenyataan rasmi yang tular ini. Mari kita bedah dua perkara utama dari kenyataan RTM. Pertama, RTM menafikan wujudnya sebarang unsur hubungan sejenis dalam kartun itu. Mereka menjelaskan bahawa adegan tersebut ditafsir secara salah dan mengikut konteks asal cerita. Ia adalah adegan sokongan atau persahabatan. RTM menghentikan siaran serta-merta untuk penelitian dan audit kandungan yang menyuruh terhadap keseluruhan siri. Ini adalah tindakan proaktif RTM untuk menjamin kandungan yang disiarkan sentiasa mematuhi etika dan garis panduan. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya RTM mengambil kira sensitiviti masyarakat. Okey, kita tengok konteks asal-usul kartun dan persepsi budaya. Apa sebenarnya kartun Santiago of the Sea ini? Ia adalah siri animasi popular dari Nickelodeon yang mengisahkan pengembaraan Santiago Montes, seorang kanak-kanak lanun. Intipati kartun ini sebenarnya tentang budaya Latin, persahabatan, keberanian dan pengembaraan yang sihat. Dan babak yang menjadi isu mengikut konteks asal cerita yang dilaporkan adalah babak persahabatan yang menunjukkan support antara dua watak. Aspirasi fizikal seperti pelukan antara rakan atau ahli keluarga adalah perkara biasa. Ini membawa kita kepada isu yang lebih besar, perbezaan persepsi budaya. Apa yang dilihat sebagai aspirasi kasih sayang atau sokongan universal di barat mungkin dilihat sebagai isu sensitif dan kontroversi di negara kita, terutamanya Malaysia lah. Malaysia yang mempunyai norma sosial dan garis panduan penyiaran yang ketat. Persoalannya, adakah kita terlalu sensitif atau adakah pihak produksi kartun yang kurang peka dengan norma antarabangsa? Baik, kita tengok tindakan RTM menghentikan siaran buat sementara waktu adalah satu langkah yang sangat berhati-hati. Implikasi positif tindakan RTM, ia menunjukkan RTM sangat peka terhadap sensitiviti masyarakat Malaysia dan bersedia menyiasat setiap aduan. Ini membina kepercayaan penonton terhadap integriti stesen penyiaran awam. Tumpuan sekarang, fokus kini beralih kepada hasil audit dan penelitian RTM. Jika selepas audit RTM mendapati tiada isu, adakah kartun ini akan disiarkan semula? Wallahualam.
ataupun adakah ia akan dibatalkan terus sebagai langkah berjaga-jaga. Isu ini juga membuka perbincangan tentang garis panduan penyiaran di Malaysia. Adakah garis panduan yang sedia ada cukup jelas untuk menangani isu-isu sensitif yang disalurkan melalui media luar negara? Sebelum kita menularkan dan menghukum, kita perlu sentiasa cari konteks asal. Tujuan kita sebagai penonton bijak dan ibu bapa adalah untuk sentiasa memantau apa yang anak kita tonton. Kawalan ibu bapa, parental control adalah kunci utama. Jangan hanya serahkan tanggungjawab tapisan kepada stesen penyiaran semata-mata. Kesimpulannya, RTM sudah bertindak pantas. Mereka menafikan unsur tetapi tetap menghentikan siaran untuk audit. Ini adalah langkah yang bijak untuk meredakan keresahan awam. Apa tindakan anda? Adakah tindakan RTM wajar? Atau adakah kita terlalu sensitif? Komen di bawah dan mari kita bincangkan secara matang kalau anda rasa video ini bermanfaat dan memberi pencerahan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni dan tekan loceng notifikasi. Kita jumpa di video yang akan datang. Saya Saudagar MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.